Kalau korang baru je tukar tempat kerja baru, tolonglah jangan kata-kata pergi apply refinance rumah ataupun pembiayaan rumah. Save dulu video ni sebelum korang menyesal tak sudah. Memanglah dalam kepala kita rasa seronok dapat offer tempat kerja baru. Siap gaji pun mungkin lebat dari tempat lama kan? Jadi kita ingat bank mesti lagi suka nak bagi loan. Tapi realitinya terbalik. Sebenarnya peluang untuk permohonan korang kena reject sebenarnya sangatlah tinggi. Masalahnya sebab bila korang tukar kerja, credit scoring korang dalam sistem bank automatik akan jadi teruk. Korang kena faham, bank bukan tengok jumlah gaji korang semata-mata. Tempat korang bekerja tu adalah salah satu faktor yang akan kacau scoring korang. Faktor-faktor besar yang akan kacau scoring korang ialah macam profil majikan baru korang, besar ataupun kecil kan, jawatan korang, tempoh bekerja tu berapa lama, yang paling kritikal, korang dah sah jawatan ke belum. Kalau korang jenis tak sabar dan nak juga hantar submission masa tengah probation ni, bersedialah pembiayaan rumah korang tu nanti kena reject. Dan bila ada satu history kena reject, sistem bank lain pun dia akan nampak tau. So benda ni kurang baik untuk korang. Instead, cuba buat benda ni. 1. Tunggu dulu sekurang-kurangnya 6 bulan ke atas. Atau yang paling penting, pastikan korang dah dapat pengesahan jawatan. 2. Masa nak apply tu, pastikan payslip tempat baru dah ada. Surat confirmation tu dah ready. Sebab bank dia mesti nak review dokumen ni. 3. Pastikan rekod gaji korang tu masuk dalam bank. Jangan ambil cash ya. Dan juga caruman EPF tu kena nampak konsisten selama 6 bulan dalam penyata. Dan sangatlah cerewet dan teliti pasal dokumen untuk orang yang baru bekerja. Kalau korang nak Melissa bimbing, cuba DM dan komen kat bawah. Nanti Melissa bantu sematkan.